anda pada hari ini di konsert AI Team Vaganza. So, hari ini adalah finale bagi artis-artis AI Team yang ada dekat sini dan hari ini adalah penentuan siapa yang bakal menjadi juara artis AI Team Bash 2025. Sepatutnya pengacara anda adalah Alif Ifan, tapi dia tidak bersama saya hari ini kerana dia di Beijing sekarang ni. Dan tanpa melengahkan masa, kita pergi ke peserta yang pertama. Dipersilakan peserta yang pertama. Dipersilakan. Sabar kejap. Dipersilakan peserta partnership yang pertama, Daniela. Okey, kami daripada partnership Daniela, kami akan mempersembahkan lagu untuk dia daripada Najwa Latif dan Slick. Wah, Kuatkan radio anda. Kuatkan radio. Aku yang patut. Yang patut. Berinya segala karena aku mampu. Aku mampu. Melakukan apa-apa saja. Untuk Najla. Untuk Najla. Untuk Najla. Untuk Najla. Najla penuh gaya. Memang tak punya gaya. Mungkin anak orang kaya kadang kala apabila dia ke Singapura tak duduk rumah saudara, dia ingin ke Shangri-La, bertemu di Facebook berapa hari kemudian. Mungkin gua comel kau ajak ku jumpanya di Kedah. Oh Kedah. Oh lupa bilang gadis di Kedah. Untuk Najla. Untuk Najla. Untuk Najla. Untuk Najla. Ipang punya gaya, walaupun tak kaya. Bukan paras rupa yang aku pandang sahaja. Mungkin kau lihat ku banyak berbelanja, tapi sebenarnya ku biasa-biasa saja. Bertemu di AI Team ku jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku tapi hati rasa malu. Senyum menawan, kau buat hatiku tertawa. Untuk kita, hey, untuk kita, hey, untuk kita, hey, untuk kita. sebelum saya beri komen tentang anda berdua, kita bawa jemput juri undangan kita hari ini, Arisa. Untuk nyanyian Irfan tadi, dia dah ngam tapi lupa lirik kan. Saya, Najla dah mantap dah. Suara Najla sangat sweet. Sweet macam Najwa Latif. So, kita bagi berapa nak bagi rate ke? Sabar dulu. Sedap. Mantap. Okey. Saya rasa Syami dia nak komen juga sebenarnya. Sebab lagi tadi dia bercakap, ya. Betul tak? Anda semua setuju? Dan juga sama juga Aiman dan juga Makan. Lagi tadi bincang tak tahu bincang apa. Okey. Sepatutnya bukan anda yang saya patut komen tapi mereka semua. Sebab mereka lagi tadi berbincang tak tahu bincang apa. Cuba share sikit anda bincang apa. Saya setuju untuk Syami komen diorang. Sakit ni kalau Syami komen. Okey, untuk Daniela, alhamdulillah selepas di JJ oleh partnership Syafi, korang dah makin better. And nyanyian yang stabil, dua-dua bagi energi yang sama. And untuk Ifan sikit je lah slack kat situ, tapi untuk Najla, you're the best and kuatkan lagi korang punya momentum lepas ni, okey? Semoga maju lagi. Macam juri betul sikit. Gila. Bagi saya pula, Ifan terlalu lama menyanyi. Kita orang sampai bila nak dengar suara Najla? Tak dengar-dengar. Rupanya part Najla sikit je. Sudah try crop tadi kak. Tapi sudah try crop. Okey. Tapi macam dah masuk tu crop kan. Terpaksa. Tak apa. So, thank you untuk Daniela.
Daniel Lia. Daniel Lia lah. Daniel lah. Daniel lah. Diana lah. Dan kita pergi ke partnership seterusnya. Farmira. So hari ni kita orang ingin menyanyikan lagu Anji Dia. So terimalah Anji. Dia anjing. Dia by Anji. Dia. Terimalah Farmira. Di suatu hari tanpa sengaja ingin bertemu, ingin yang pernah terluka kembali mengenal hidup. Diri ini kembali temukan dunia yang hilang. Semua itu karena ingin. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Ikutkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk Mira, hanya padanya, untuk Mira. Itu dia persembahan daripada Farmira. Okey, saya tak nak komen yang ni. Kita bagi orang yang paling banyak bercakap tadi, Adam Nazri. Okey, untuk Ihin memang nyanyi macam biasa terbaik. Dan Mira, saya nak awak repeat part hilang tadi boleh? Hilang. Sekali boleh? Sekali je. Hilang suara tu. Memang hilang tapi terbaik. Okey, makan. Untuk. Okey, berikan tepukan untuk Farmira. Dan seterusnya, kita bawa masuk peserta seterusnya, Marcella. Assalamualaikum, kami daripada kumpulan Marcella. Kami akan menyanyikan lagu Jangan Pisahkan Aku dan Dia. Okay. Kita bagai kumbang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita. Jangan pisahkan Cherry dan Iqmal, Tuhan tolonglah. ku cinta Iqmal. Biarkan kami kekal bersama di dalam suka dan duka. Jangan pisahkan. Persembahan yang singkat tapi padat dan sendat. Yang ketat dan paling menyelah adalah mulut Iqmal tadi. Buat lagi sekali tadi? Yang mana? Yang last tadi tu. Kita menjiwai. Kita menjiwai lagu sedih. Oh, okey. Itulah dia. Terima kasih untuk Marcella. Seterusnya, Rizan. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat kepada semua penonton-penonton yang ada pada malam ini. Tengah hari ini. Kami daripada Rizan. dan kami akan mempersembahkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah.
bersama dengan arwah Siti Sarah. Ya betul. Dengan lagunya, apa sudah tajuknya tu? Sandarkan pada kenangan. Sandarkan pada bahu Arzan. Yes. Kenangan manis kau dan aku takkan terhapus. Duri tajam di atas padang ada belalang. Sanggup ku pijak dan sanggup ku sepak puncak kasih berpanjangan. Lihatlah diriku yang kelaparan. Jangan kau risau sayang, akan ku korbankan untukmu. Sayangnya Harry, sayangnya Harzan, moga Rizan berpanjangan. Wow. Sayangnya Harzan, sayangnya Harry, moga Rizan berpanjangan. Wow. Okey, sebenarnya saya terima keluhan dekat sini ya. Ya, lagi juri undangan saya hari ini. Dia menunggu part Siti Sarah sebenarnya, arwah Siti Sarah. Oh tak ada, perempuan tak ada dalam grup ni. Kita orang ambil part lelaki je. Dengar Jelas Okey, so okey dah jelas jawapan dia. Ada siapa-siapa yang kat sini nak komen? Mungkin kita bagi Aslah ya. Apa yang saya boleh komen? Pementasan yang cukup hebat, reaction muka yang sangat-sangat cinta, dan korang sangat sesuai hari ni. Cincin tu boleh sarungkan kat Harry kot. Yang tu kat lutut tu. Bukan. Adakah anda komen ni disebabkan anda ingin berada di situ? No thanks. No thanks. Saya dengan Mat nanti. Saksikan. Disebabkan Aslah cakap begitu, terima kasih untuk Rizan. Kita bawa masuk Mat lah. Kita orang daripada Mak Lah akan menyanyikan lagu Kalau Cinta. Okey, silakan. Di dalam hati Mat adanya Aslah sebagai teman. Oh, seluruh hatiku adalah Mathan sebagai kawan. Telah ku percayakan hati ini padamu, maka kita kan saling sayang. Sayang. Kalau couple aku tak nak. Kalau sayang masuk meminang. Kalau pinang diterima ke tak? Serahkan cintaku pada dirimu Mathan. Kau ku perlu, Kau jiwaku, kau ku rindu, kau ratuku. Nampaknya anda tadi bukan setakat komen sahaja dekat orang lain. Nampaknya anda menguasai pentas dengan betul-betul. Wow. Okey, seterusnya kita bagi seorang sahaja komen Kita bagi Hazan. Assalamualaikum buat Aslah dan Mathan. Pada saya projecting suara sangat-sangat bagus dan memukau pihak-pihak penonton lah. Dan pemakaian pun agak kena dengan lagu. Dan juga kawalan pentas agak menarik. Dan management of the recording and the sound also make sense of everything lah. So good lah. Okay. Thank you Bro Zan. Satu persembahan yang sangat menarik bagi saya, Mak Lah. Saya nampak anda berdua ni memang sangat matching, sangat cute. Saya sukalah Mak Lah ni.
Kalau boleh tak payah bubar lah. Boleh ke? Oh my god. Oh my god. Boleh ke macam tu? Saya ikut je. Kalau view still tinggi, saya tak nak ubah lagi lah. Jujur sangat tu. Ya. Okey, terima kasih untuk Mak Lah. Dan seterusnya, kita pergi ke peserta seterusnya. Syafiq! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kami dari Ship Syafiq ingin mempersembahkan lagu Aspa Lela daripada buatan kami sendiri. Okey, so terimakan. Aku dengar. Ingat tak lagi dulu kita pernah top partnership. Sekarang tengok apa dah jadi dengan nasib Ship Syafiq. Tapi sayang dulu disanjung, namun sekarang dihina. Oh, badan muka, siapa suruh rasa selesa? Sampai hati kau pergi pada melung. Siapa suruh kau pergi pada kanda? Takkan kita nak terus kena hina. Hancur hati tengok orang berjaya. Lela, 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 Syafiq abang. Alhamdulillah, buat sementara waktu ni kita punya crowd paling besar. Wow. Okey, biar saya yang komen kat sini. Selain Mak Lah tadi yang mengubah suai lirik lagu daripada lagu asal, Syafiq berjaya banyak dia tukar lirik lagu daripada lagu asal. Kebanyakan semua sekali. Tepukan untuk Syafiq. So, konten ni adalah konten nyanyian ubah lagu partnership, okay? So, diorang kena pilih lagu yang diorang nak dan kena ubah lirik lagu tu. Kalau full pun boleh. Biar rentak sama asalkan lirik lain lagi bagus. So, tahniah untuk Syafiq. Dan seterusnya, kita bawa masuk Siti Min. Assalamualaikum. Kami daripada partnership Siti Min akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Yang Haus. Kamu kemana yang? Okey, dipersilakan. Aisyah kemana yang? Sama siapa yang? Semalam I mencari Aisyah, tapi enggak ketemu. Temu di mana Aiman yang haus capek nyari kamu. Pusing aku man mikirin kamu. Aiman gitu lagi sih yang. Aiman sebel, Aisyah kesel, aku bete yang. Kok kamu gitu lagi sih yang. aku kangen kamu sayang. Aisyah sayang kamu kemana ya? Okey, kita thank you untuk Siti Min. Kita bagi kakak dia yang lagi tadi main handphone dia, Rina, untuk komen. Okey, bagi saya agak mengecewakan lah dengan grup ni. Sebab apa tu? Yang pertama sebab tak hafal lirik lah. Lepas tu tak synchronize antara dua-dua ni, tak ada chemistry. Tapi masalahnya dua-dua lupa lirik, so diorang memang main for each other. Oh pula dah. Okay, main for each other. Tapi saya tak puas hati lah. But a good presentation. Mantap. Tahniah. Disebabkan Rina cakap macam tu, kita nak tengok dia good presentation ataupun tidak. Dipersilakan, Verina. Kita daripada Ship Verina akan menyanyikan lagu Terukir di Bintang. Daripada Rina. Jika Veril minta intan permata, tak mungkin Rina mampu. Tapi sayangnya aku capai bintang dari langit untuk Veril.
Jika Rina minta satu dunia akan Vera coba. Tapi sayangnya Vera jadi milik Rina untuk selamanya. Hati ini bukan milik Rina lagi. 1000 tahun pun akan ku nantikan Vera. Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku padamu. Wow. Tak sangka sepanjang konten nyanyian, Rina akhirnya bersama Veryl juga nampak chemistry tu. Dan nampak comel ya di situ. Dan selain tu, Rina hari ni pakaian nampak tak seperti biasa. Ya, untuk Veryl. Untuk Veryl. Oh my god. Apa dia? Vera untuk Rina pula tak Kan lagu ikut lagu ke Teruki bintang dia, bintang aku bulan. Kena. 1, 2, 3, nyala. Okey, kita bagi Iqmal untuk komen. Oh my god. Okey, Kemal boleh komen. Memang menyala, nyanyian ni menyala. Tak sangka Vera boleh nyanyi sesedap ini. Sebab dia waktu first dia cakap dengan Kemal dia boleh nyanyi, tapi Kemal tak dengar lagi dia nyanyi sesedap ni selama ni. Maksudnya kali ni memang sedap. Rina pun support Vera lah. Jadi macam yali. Memang dia tak adakan bersama. InsyaAllah. Okey, sedap. Okey, terima kasih untuk Verina. Dan seterusnya, kita bawa masuk Fedam. Okey, kenapa kita bagi Fae dengan Adam? Disebabkan Lokman Musa dia ikut Alif pergi China, Beijing. Okey, so Adam sementara lah. Adam selalu jadi sementara. Ya, saya memang player simpanan. Kau the real talent sementara lah, Adam. Ya, Kalau macam orang dah injet tu, Adam masuk. So, saya sebagai player simpanan akan menyanyikan lagu bersama Fae. Itu lagu Cinta Dari Seberang. Terimalah. Ku pandang-pandang Fae dari Sabahan. Cantik juga rupa Fae sungguh menawan. Bolehkah Adam bertanya, Fae milik siapa jika belum ku ingin nyatakan cinta? Jauh sungguh Adam mencari cinta. Apa tak ada cinta di luar sana? Bertemu langsung bertanya, Fae ini siapa yang punya? Aduh Adam. Adam jauh sikit. Aduh Adam, Fae ini Lokman Musa yang punya. Lepas kami nyanyi itu terus ada dum. Itu. Dia. Tak apa korang tak apa. Korang dah diberitahu sebelum ni dengan Abang Alif untuk konten ni. Diorang baru 5 minit sebelum. Betul-betul start konten. So tepukan untuk Fedam. Saya tak nak komen banyak sebab saya suruh anda berdua untuk lengkapkan konten ni. Betul. Terima kasih untuk Fedam. Dan seterusnya kita bawa masuk Nuan. Nada. Kita orang daripada Nada dan kita orang akan nyanyi lagu Mashup, lagu Teratai dan Sayang. Unang tahi ayam, engkaulah pujaan ke kandang. Telah lama kanda tergoda, wahai unang tahi ayam. Sungguh
cantik paras wajah Una. Sinar mata Una bagaikan rokok suria. Setiap insan selalu terpikat memandangmu, Una teratai bunga indah. Oh Kanda, dengarlah permintaan Una, jangan ragukan cinta Una. Kanda percayalah apa kata Una, karena Una sayang Kanda. Kanda dengarlah permintaan Una, jaga hati Kanda untuk Una. Kanda dengarlah bisikan Una, karena Una sayang Kanda. Oh, oh, Tuhan lindungilah kita agar kita dapat bersamanya lagi. Kanda inginkan Una, Una ku sayang, berseri seperti surga. Amazing. Ada juri undangan kita untuk request dia nak komen. Kita bagi dia komen. Okay, untuk nada, part yang paling best, Una tai ayam. Apa best? Una dah tahu pada yang tu. Lepas tu kan, korang punya mashup best sebab dia ubah semua lagu. Ubah daripada awal sampai akhir. And then part paling best lagi. Rock versi tercirik yang pernah best saya tengok. Overall memang best lah. Macam bila dapat nombor 1 ni. Wow. Tak boleh lagi. Okay, mantap. Okay, sebelum tu, apa-apa pun Una, setiap kali Una perform, kan, dia akan tuju, dia semua orang perform. Cuma Una ni daripada dulu sampai sekarang, dia makin lama makin naik. Bukan senang orang yang dah lama dekat sini untuk naik sikit. Sama juga macam makan. So untuk Una, orang nampak progres Una dan view Una pun semakin sedap. And thank you untuk korang yang menonton sekarang ni, yang support tengok YouTube Una dan semua juga yang lain. So makin lama Una makin menyala. So harap lepas ni kalau bukan dengan Kanda pun ataupun Una dengan orang lain pun, harap korang semua pun support Una dan orang lain juga yang ada dekat sini. InsyaAllah, terima kasih. Okay, itulah dia persembahan terakhir daripada artis AI team. Dan sabar dulu, kita ada tetamu undangan hari ini. Jemputan yang dah dimixkan AI dan Ayla. Kita bawa masuk artis undangan kita, Nuwan. Okay, kami dari Nuwan dan kami akan nyanyikan lagu Di Sana Cinta, Di Sini Rindu. Nuha wanita manis sekali, lirik matanya membawa cinta. Safan lelaki pandai menggoda, hingga hatiku mulalah rindu. Riang hatiku hilangnya resah. Di sini Safan, di sini Nuha, benarkah Nuha dah rindu, Safwan dah rindu sejiwa. Oh Safwan sayang, oh Nuha sayang. Oh di sini Safwan di sini sama menanggung rasa.
menyuarakan persembahan korang ni. Ada persembahan yang mantap walaupun last minute aku bagi tahu korang tadi. No doubt lah, suara Nuha ni memang sedap. Merdu je dengar dia. Saya bukan puji disebabkan dia staff Aila, bukan. Tapi memang suara dia sedap. Betul tak juri? Kan? Tapi untuk Nuan, kita minta maaf. Anda tak boleh berada dalam carta. Anda hanya tetamu undangan sahaja. Kita nak bagi screen time untuk Nuan. Apa-apa pun persembahan Nuan sangat mantap. Okey, terima kasih untuk Nuan. Tibalah masa untuk saya umumkan siapakah di carta kelima. So undian ini bukan daripada saya sahaja, tapi daripada juri undangan bersama Arif yang tengah tengok saya sana, dan juga Kurkur dan juga Afnan. Dan juga orang yang tengah menonton dekat rumah. Pada awalnya kita hanya memilih 4 carta sahaja. Betul. Tetapi ada satu lagi partnership yang tiba-tiba pop-up. Ya, betul. So kita orang pun macam mana nak pilih ni. Kita orang confused. So, tanpa melengahkan masa, anda sudah bersedia? Tak kuat sangat. Sudah bersedia? Mari kita bawa masuk peserta partnership AI Team di tempat yang kelima. Jatuh kepada 1, 2, 3 Verelna. Apakah perasaan anda berada di nombor 5? Pertama sekali saya tak sangka ya, daripada 10 ship dan kita orang antara top 5. Wow, tepuk sikit. Okey, di tempat yang keempat untuk pertandingan apa tadi kita punya AI Team Vaganza jatuh kepada Nada. Apa perasaan anda? Perasaan kami rasa macam terpinga-pinga sebab kita punya lagu ni tukar last minute. Sebab lagu kita orang sama dengan lagu Ifan tadi. Disebabkan lagu tukar last minute dan korang banyak ubah lirik lah, korang ada dekat nombor 4. Professional. Betul. Okey, terima kasih ke belakang. Minggir. Dan di tempat yang ketiga untuk pertandingan menyanyi AI Team Vaganza jatuh kepada Marcella. Okey, Marcella menduduki di tempat yang ketiga. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Siapa? Disebabkan suara best. Ni Arisa tulis suara best. Bukan, dia macam ni. Okey. Kita tengok 10 partnership, tak ada lagi yang guna terms fast letter. Dia punya duo ni mantap. Dia tak ada lagi dekat sini. Dia guna ada suara yang macam emas sikit. Lepas tu sama je suara diorang tu. Okey, apa perasaan anda menduduki di tempat yang ketiga? Happy. Macam tu je kau happy. Itu je. Baik. Happy. Betul lah, korang memang layak dipartnershipkan bersama. Tahniah untuk Marcella. Dan kita akan umumkan di tempat yang kedua bakal membawa pulang 2 juta ringgit. Di tempat yang kedua untuk pertandingan AI Team Vaganza jatuh kepada Matla. Kenapa kita pilih Maklah untuk di tempat yang kedua? Disebabkan suara diorang memberi tak merdu pun. Dia memberi kerjasama yang baik dan pengubahan lirik lagu lain daripada lagu yang asal. Itulah motif konten ini sebenarnya. Tepuk. Jadi apa perasaan Maklah? Perasaan saya
selama 3 tahun ni saya baru perform konten ni. Happy. Itulah orang kata usaha tak mengkhianati hasil. Wow. Betul. Okey. Dah sedih? Sudah? Sila. Terima kasih. Okey. Muka saya mahal untuk mengalirkan air mata. Sama-sama. Wow, banyak scene. Bersamamu. Banyak scene. Mempunyai adik-beradik yang ramai. Okey, masa yang ditunggu-tunggu. Kita nantikan Ya, betul. Masa yang sangat ditunggu-tunggukan untuk semua orang yang ada kat sini. Okey, untuk hadiah kali ni. Sabar. Okey. Sebelum kita umumkan ni, saya harap anda semua pun bengong sikit macam kita orang juga. Jangan terlampau straight sangat sebab ini hanyalah konten saja. Konten semata-mata, okey? Okey, saya bagi tahu hadiah dulu boleh tak? Boleh. Okey, untuk hadiah kali ni kita akan bagi dekat peserta ataupun juara kali ni. Okey, sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah. 1 tahun sponsor La Bella Popia. Oh, ya ke? Emas seberat 1 juta pound. Dan juga wang tunai bernilai 10 bilion ringgit. Siapakah yang bertuah? Mari kita umumkan. So, di tempat yang pertama yang bakal membawa pulang semua benda tu jatuh kepada Okay, pertama sekali terima kasih yang dekat rumah yang dah vote kita orang semua. Dan terima kasih kerana support kita orang. Saya cuma nak cakap yang benda-benda lain rumah semua tu saya tak minta, saya tak claim, cuma La Bella Popia yang macam setahun dulu boleh dapat ya. Jangan tanya kenapa setiap kali Food Fight saya datang And terima kasih kepada semua. Saya rasa Rizan lagi adalah lagi terbaik untuk Okey, Rizan ataupun semua partnership yang kat sini semua terbaik. Tapi ini adalah Okey, sabar. Tapi ni ada dan ni keputusan daripada kami juri-juri dan juga ada orang lain yang dekat sini di belakang kamera. Kenapa kami semua memilih Syafi untuk di tempat yang pertama disebabkan totally 100% pengubahan lirik lagu. Tak suka ke? Suka. Pemilihan lagu yang sangat menarik. Pemilihan lagu yang lela. Apa-apa pun, tahniah untuk Daniela, Siti Min, Rizan, Farmira dan Fedam. Nuan. Dan juga Nuan. So, dengan ini kita mestilah kita ada permulaan, mesti kita ada pengakhiran. Betul. So, acara penutup kita hari ini ada sedikit persembahan daripada Arisa dan juga Bella Strap. Betul. So, persembahkan Kak Bella dan juga Arisa. Hayati ya semua. So guys, itu saja kita pada kali ni. So ini saja persembahan kita hari ni. Tutup mata semua. Kalau ada salah silap, korang jangan kecam. Ini hanya for fun. Saya cuba nak menghiburkan korang semua. Itu lebih energi dia. Kita jumpa pada konten akan datang. Suruh Bapai tarik Bapai dari channel Ali Ifan. Mantap.